Sekiranya isteri ingin melawat ibunya tetapi tidak dibenarkan oleh suami, adakah isteri tersebut boleh melawat ibunya? Ada beberapa cara. Pertama, cara elok lu kita minta ke dia. Dia ni kira pelik dia tak bagi. Tuan-tuan, agama suruh kita kahwin dengan kita berkahwin dan ada suami. Antara dua kedudukan ini, antara isteri, antara suami dan ibu, siapa lebih besar di sisi Allah? Ibu. Tapi dalam masa yang sama kita ada komitmen sebagai isteri. Kalau bila pihak kita kahwin, suami kita penjarakan kita seakan-akan, dengan langsung tak bagi, putuskan hubungan silaturahim, dengan kita langsung tak boleh pergi melawat mak kita, sakit pun tak boleh, apa pun tak boleh. Ini sebesar-besar maksiat. Nabi kata la ta'ata li makhluqin fi maksiati khaliq. Jangan taat pada makhluk dalam bermaksiat pada pencipta. Boleh kita balik dengan keperluan ibu kita lah. Mak kita kata ni mak sakit, tak ada siapa lah nak bagi makan ubat ni, nak tengok, kita balik. Tengok, lepas pada tu habis kita selesai urusan ibu kita, kita baliklah sama suami kita. Jangan dah kata balik, aku balik aku tak mau, kita tak boleh lah. Kita balik dengan kadar perlu, kalau kita masih nak kekal status sebagai isteri. Cara yang kedua, kita pecat suami kita. Ya betul, kita bagi tahu, kita minta pasah kerana dia bukan suami yang baik, dia pisahkan kita. Saya sebut hal ni bukan main-main. Maksudnya setengah orang anggap nanti suami saya halang hubungan keluarga, dia tak bagi saya lahir, saya nak pisahkan dia. Mahkamah Islam patut mengconsider benda ni sebagai kira berat. Jika perempuan Sabit bin Qais datang kepada Nabi mengadu, dia kata Sabit la a'tibuhu fi dinihi wala fi khuluqi walakinni akrahul kufra fil Islam. Sabit aku tak pertikaikan dia, agama dia, akhlak dia aku tak petikai, tapi aku tak suka kufur dalam Islam, tak suka duk lawan suami. Nabi kata, kau nak bagi balik ke kebun yang dia bagi, mahar dia? Dia kata ya. Nabi kata bagi balik kebun dia. Nabi panggil Sabit, talliqha, ceraikan isterimu. Kalau kita kata just like that, terus. Sebab kerana tak padan seorang wanita dihukum kehidupannya hanya kerana seorang lelaki, dan tak padan seorang lelaki dihukum kehidupannya kerana seorang wanita. Allah kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf aw sarrihu bil ihsan. Gaulilah dengan cara yang baik ataupun pisahkan dengan cara yang baik. Ni saya nasihatkan pada diri saya dan lelaki semua. Kalau tak mau, jangan buat nanya orang. Kita tak mau, kita tak mau, kita rasa kita lah hari-hari duduk lagi duk berdosa, kita dengan cara yang baik bagi hak dia. Jangan zalim dia. Kita tak bagi dia, dia terseksa 12 tahun duk fikir pasal satu orang lelaki, dan kita 12 tahun duk fikir pasal satu orang perempuan. Lain kerja mau tak jadi. Tak padan. Umur pun bukan banyak dalam dunia ni. Sebab tu saya bukan nak suruh orang berpisah, tapi tengah tempat agama pi macam mana, jangan aras Tuhan nanti bergugak. Mamat ni bercerai, aras Tuhan yang Maha Esa nak gegak kerana hang sorak. Jadi lalu ramai orang kata tak adil, Islam tak adil, Islam tak adil, semua kuasa suami. Sebab tu kalau nak buat reform dalam negara ni, bahagian agama antaranya benda ni kena buat. Sekiranya isteri bekerja dan ingin memberikan wang hasil kerjanya kepada ibunya tetapi tidak dibenarkan oleh suami, bolehkah isteri memberikan wang itu kepada ibunya? Boleh. Duit dia. Orang perempuan tahan duit dia apa? Bila kita kahwin dengan seorang lelaki, bukan bererti segala harta-harta kau di darat dan di lautan menjadi ada. Gedung-gedung di darat, kapal-kapal di laut, bukan menjadi milik. Yang jadi kita isteri dah. Harta kita tetap
Islam perkahwinan tidak menafikan pemilikan harta kita. Kita ambil harta dia pergi bagi, tak boleh. Harta kita boleh bagi. Dan ada beberapa riwayat Bukhari yang menunjukkan wanita-wanita bersedekah dengan harta mereka. Kita bekerja, tapi suami kita boleh tak kata, aku tak benarkan hang bekerja. Dia ada hak. Kalau kita tak mau, kita kena deal lah. Sebab tu saya cadang, bagi orang yang pergi belajar lama, perempuan nak kahwin dengan seorang lelaki, dia syaratkan sebelum kahwin, oleh kerana saya ni 10 tahun pergi belajar sampai PhD ni, mai-mai kahwin dengan dia setahun suruh berhenti. Semua ilmu tu tertumpu pada potong bawang dan bersiang ikan. Jadi saya rasa tak berkemampuan. Dia dulu duk bersiang manusia, dia doktor kan. So katakanlah, maka kita kata kalau nak kahwin saya syarat saya boleh bekerja, dan dia pun setuju. Masa sebelum nak kahwin ni boleh diminta bulan dan bintang kan? Okey, ya, dia pun setuju. Al-muslimun ala syurutihim, orang Islam di atas syarat dia, tak apa. Kalau tak ada syarat tu, lepas tu kita kahwin, dia tengok umat, dia ada kuasa untuk kata kita kena berhenti. Kalau kita rasa nak pertahankan kerja kita, tak ada cara, kita kena minta supaya berpisah ya. Semua orang nampak, oh sikit-sikit berpisah. Saya bukan kata sikit-sikit berpisah, tetapi tak padan berkelahi dengan satu orang ni. Balik rumah tengkang, duk pergi semayang masjid tak khusyuk, balik naik geram, pergi berjabat naik angin, teringat isteri. Isteri pun tak puas hati, teringat suami. Dan ini akan ada kesan-kesan buruk yang lain. Deal dengan baik benda ni daripada awal. Carilah yang kufu, yang sesuai dengan setiap orang. Wassallallahu alaihi. Ada soalan ke tuan-tuan? Lagi ni soalan yang banyak saya tengok last.